Tu hak rebo. Tak ada apa rebo aku tak si. Main rebo aku tak si. Tak ada salah. Orang ajak curi lepas tu nak pergi curi tak? Aku tak si haram apa. Hanya berjuruh tak kena lagu. Ya gitulah. Lebih kurang kita agak awal tak pandai nak becek masalah. Tak pandai nak becek masalah. Sebab itulah orang pandai perlulah tuluh hurai molek. Jangan kasar, jangan gupuk gapo. Kawan tak faham lah itu kan. Ya. Ya ada kepentingan pula. Saksi boleh buka sekian-sekian apakah masuk kursi. Itulah. Itulah makna dengan kita mengaji agama serta hati menerima, hati terbuka betul-betul kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Taala menambah taufik hidayah. Kalau kita dulu biasa kerja lagu tu Allah kita menyesalnya. Itu kebajikan pula bukan sia-sia. Nah, kita ingat gitu. Hak yang telah lepas bukan lepas begitu saja. Hak telah lepas jadi pengalaman bagi kita. Pasal saya panggil apa jadi pengalaman? Perasuk pakar panggil. Butrian jadi pelajaran. Pengalaman perasuk pakar. Tu dia. Ada ugi, tak ada ugi. Hudai bin Iyad, kepala ulama tasawuf terbesar. Dulu dia siapa dia? Raisul Qutban. Dia adalah ketua perompok penyamun besar. Hudai bin Iyad. Bila dia menyesal, dia bertaubat, jadi ulama besar, jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Hudai bin Iyad tu. Jadi dengan ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Dia berdiri tu baik suara. Dia faham, kita tak faham. Nyamung tu suku. Ni kerjaan nafsu tapi dia faham bila lagi dengar ayat tu. Tapi sahabat ayat tanya mun siapa bila lagi mun nak sedar. Mun nak sedar bila lagi. Tapi Tuhan bertaufik dia pak. Lari tak jadi lagi nak merokok dah tu. Dia dengar ke dia baca Quran nak ayat tu buat sahabat bagi. Menyesal dia. Lari tak jadi merokok. Dia duduk di satu rumah tak ada orang gelak. Kebetulan ada orang musafir, nak musafir siapa gelak ya berhenti situ. Kata dengan anak, kita pergi selalu, tak bolehlah kawasan ni bahaya ni, kawasan Fudai ni. Temu dengan Fudai habislah kita. Ya dengar, siap pula ada kena situ pula ada. Kau tak mau nyesal dia. Akhir taubat dia, musafirlah dia jadi ulama besar terkenal Fudai bin Iyad radhiyallahu anhu. Tengok. Malik bin Dinar, orang gelar dia sikit pemabuk. Maknanya botol arak di sini semua. Takut butuh mualak. Ada sini semua. Kan? Sikit. Tapi wak sabar anak kecil dia mati. Lepas dia mimpi temu anak kecil dia dalam mimpi. Dengan rekah cerita, lepas dia menyesal. Orang ni Tuhan awak sabar ada pelat. Itu kan? Sebab tu jangan kita rasa apa dia tu berasa besar salah. Ya, salah berasa besar tapi berasa besar menyebabkan kita tu mari buat sabar bagi bertaubat. Itu kebajikan besar. Itulah. Baik.